Besarnya pakai jingga. Sedap lah dia kerak dia. Dia berempah tapi spicy yang jenis original. Spicy campur original punya KFC. Hai kak, nak order nak set combo, kemudian cheesy twister satu, burger, kemudian nak ni add on sauce. Nak tropicana? Ush, besarnya pakai jingga. Isi dalam dia mashed potato, coleslaw, besar juga ayam dia. Dia juga ada warna semua ni, sedap warna nasi dia. Bismillah. Sedap lah dia punya kerak dia. Dia berempah tapi spicy yang jenis original. Spicy campur original punya KFC. Dia punya rempah terasa pakai isi. Garlic sauce. Arab style. Masam-masam, manis-manis macam tu. Manis-manis berlemak. Jangan nugget. Ada vibe KFC punya. Pakai jingga dia, ya Allah, besar baik. Ada mustard. Banu lembut. First time aku jumpa pakai mustard. Dia punya mustard dia terasa kuat kat situ. Dia macam ala-ala version kedai tepi jalan punya street food burger KFC Zinger. KFC betul. Cuma ni dia manis sikit. KFC betul. Dia punya gravy dia bapak pekat gila. Cuma dia akan jadi masin. Nampak sedap. Cheese sauce. Untuk punya cheese sauce ni terasa powdering tambah air. Nacho sauce. Aku lagi prefer ambil garlic saja. Yang aku datang ni adalah Chonggang Baru di Kuala Selangor, berhadapan Segi Fresh. Makan lagi. Tapi sos dia ni jahat. Kurang ajar.
Kita sebenarnya demam tau. Bismillah. Tadi kita makan nasi talang, ya Allah. Kita walaupun demam-demam nak jaga portion makan tak lepas babe. Bila dah dapat ikan talang ni sebaldi habis. Jadi air kita kena minum air manis tapi tanpa kalori, tanpa gula, tanpa sugar, tanpa carbs, tanpa itu ini. Okay? Kalau kau tanya aku brand daripada Al Ajmal paling termurah dekat TikTok, okey. Kalau brand lain semua atas 20 lebih. Dia belas-belas ringgit je, okey. Aku sebenarnya ada lagi stok tau, tapi aku beli satu lagi nak tunjuk kat korang. Cara nak mudah-mudah je kalau untuk 1.2 liter air macam ni, teteskan dalam 3. Kemudian kita kacau. Walaupun air kosong tapi sebenarnya rasa manis tu sedap Tak percaya kau try kat rumah. Walaupun air kosong rasa manis tu sedap tau. Nak kau pakai sparkling, letak gula, ya Allah lagi sedap. Dia ala-ala rasa magic water. Kalau korang nak beli ada kat beg kuning, okey.